Kalau buah musim ujung-ujung ni, buah kecil macam ni, buat tempoyak, korang kena ada alat untuk kopek durian. 1.5 2 inci. Tak terangkan lebih terus kupak. Untuk korang nak, korang tekan beg kuning. Barang untuk kopek durian khas untuk buah durian. Kecil berbeza dengan parang biasa. Macam ni. Boleh guna tapi tak sesuai sebab panjang. Durian hanya pendek macam ni saja. Beza ya. Untuk korang nak, tekan beg kuning kat bawah tu. 1.5 macam ni. Ini 2 inci. Warna pink ni 2 inci. Warna ungu ni 1.5.